Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang sempat bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita dah mulakan tadi dengan bacaan maksurat. Dan sebelum kita masuk kepada bacaan tafsir halaqah surah Maryam, insya-Allah kita tadi membaca dalam senarai maksurat yang kita baca itu. Kita membaca satu doa, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. 8 perkara di mana Nabi SAW minta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diajar oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat baginda. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu terserempak dengan seorang lelaki dari golongan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah lah. Lelaki itu namanya Abu Umamah. Lantas baginda memanggilnya, "Wahai Abu Umamah, saya lihat engkau duduk di masjid tetapi bukan pada waktu solat. Kenapa?" Jawab Abu Umamah, "Ya Rasulullah, aku sedang berduka cita dan hutang sedang menyelubungi saya, wahai Rasulullah." Maka dia jawab oleh Rasulullah SAW, "Mahukah aku ajarkan kepada kamu satu bacaan? Kalau engkau membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka citamu itu, dan dia akan melangsaikan hutang-hutangmu." Maka Abu Umamah menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Baginda SAW bersabda, "Apabila tiba waktu pagi dan apabila tiba waktu petang, bacalah doa yang kita baca tadi itulah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa duka citaku dan melangsaikan hutangku. Ini fadilat, khasiat doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada 8 perkara. Pertama, hammi wal hazan. Hammi wal hazan ini rasa keluh kesah dan sedih. Ham, kita rasa keluh kesah apa yang akan berlaku. Hazan, keluh kesah kita apa yang telah berlaku. Gitu. Kita keluh kesah terhadap apa yang akan berlaku sebab kita kurang cukup tawakal kepada Allah. Kita risau apa yang telah berlaku, kita sedih apa yang telah berlaku disebabkan kita kurang redha pada Allah Ta'ala. Tawakal akan menyebabkan kita tak risau sangat apa yang akan berlaku pada akan datang. Redha kita tidak akan menjadikan kita terlalu sedih apa yang dah berlaku sebelum ini, selepas kita usaha. Baik. Yang kedua, ajzi wal kasal. Ajzi ni lemah, kasal ni malas. Ajzi ni lemah pada perkara yang kita ada. Ajzi ni perkara yang lemah pada kita yang barangkali kita belum ada benda tu. Lemah tubuh badan, lemah itu begini. Tapi kalau kasal, malas, kita lemah pada benda yang kita dah ada. Contohnya,
kita dah ada, Allah bagi sihat, tapi kita malas buat ibadat. Maknanya malas tu benda yang kita dah ada benda tu, tapi kita tak nak buat. Itu malas, kasal. Baik. Al-jubnu wal-bukh binal jubni wal-bukhli. Jubni ni penakut, bukhli tu bakhil. Dua-dua ni penyakit disebabkan satu penyakit besar dia adalah cinta dunia. Contohnya penakut ni dia cinta dunia sebab dia takut ada benda yang dihilang daripada diri dia kalau dia buat sesuatu. Saya bagi contoh. Dia takut kalau dia tegur, nanti dia hilang jawatan, hilang pangkat, hilang peluang dan macam-macam lah. Takutnya itu sebab dia takut hilang dunia yang ada pada diri dia. Bukhli ni takut pada perkara yang nampak depan mata. Dia kedekut, bukhil ni, bakhil ni kedekut kalau dia derma, duit dia kurang. Gitu. Itu bakhil. Kemudian yang seterusnya, ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ghalabatid ini adalah kita dililit oleh hutang, dikalahkan oleh hutang-hutang kita. Dan qahrir rijal ni maksudnya orang lain yang menguasai kita. Ini 8 perkara yang Nabi SAW ajarkan doa kepada kita, dan kita boleh amalkanlah, sama ada ia sebagai zikir ataupun dia sebagai doa, kita boleh amalkan insya-Allah. Bab doa ni nanti kita akan ulas lagi semasa kita membaca tafsir surah Maryam ini pada ayat yang barangkali ayat ke-20 atau 21 insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung halaqah kita tafsir surah Maryam. Cuma hari ini saya mau izin untuk kita habiskan cepat, kerana saya ingin solat jenazah mertua kepada Yang Amat Muhammad Mufti Besar di kediamannya pada pukul 11 pagi. Saya dihubungi oleh Encik Anas mengenai perkara tersebut, dan insya-Allah kita berhenti awal sikit kot, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam pertemuan halaqah kita yang lepas, kita telah mengetahui mengenai bagaimana Sayyidatina Maryam telah mengambil langkah untuk memencilkan diri di Baitul Maqdis. Maka ketika sedang cuba memencilkan diri di Baitul Maqdis, ia didatangi oleh seorang lelaki yang sempurnalah pakej sebagai seorang lelaki. Sila yang handsome dan sebagainya lah. Dan kita telah lalui dalam halaqah kita yang lepas. Sekarang bermulalah bila Sayyidatina Maryam ini, dia rasa terkejut dengan kedatangan dia. Tengah duduk sorang-sorang di biaranya ataupun di tempat beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba masuk seorang lelaki tampan, dan sudah tentu ia sebagai wanita yang menjaga kehormatannya, dia merasa terkejut. Jadi rasa terkejutnya Sayyidatina Maryam itu telah dikesan oleh Sayyidina Jibril. Yang datang itu adalah Sayyidina Jibril yang menyerupai seorang lelaki yang tampan. Rasa terkejutnya itu telah dikesan oleh Sayyidina Jibril. Tanpa membuang masa, Sayyidina Jibril pun
tanpa membuang masa, Sayyidina Jibril pun menyatakan hasrat mengapa beliau menemui Sayyidatina Maryam di tempat itu, iaitu seperti yang terungkap pada ayat nombor 19. Maka surat 45, mereka yang memiliki kitab ni lah, maka surat 45 ayat nombor 19, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Ia berkata, ia itu merujuk kepada lelaki, iaitu Sayyidina Jibril tadi ni. Ia berkata, innama, hanya saja sesungguhnya aku, ana, innama ana, hanya saja sesungguhnya aku ini, rasulu, pesuruh, rabbiki, Tuhanmu. Perasan tak? Kaf baris bawah. Itu ganti nama kalau kita belajar bahasa Arab, menunjuk kepada mukhatabnya adalah wanita, muannas, ki. Li'ahaba laki, untuk aku menganugerahkan kepada kamu. Diterjemah di sini menyebabkan, atau li'ahaba laki ni macam hibah, hadiahkan kepada kamu, atau mengurniakan kepada kamu laki. Ki itu pun baris bawah, sebab di hadapan Jibril itu adalah Maryam, perempuan. Kita laki-laki, lelaki, laki-laki, tapi bagi bahasa Arab, laki itu untuk perempuan. Ghulaman, seorang anak lelaki, ghulam, seorang anak lelaki. Zakiya, Zakiya ini adalah bersih, suci. Zakiya, kalau perempuan Zakiyatun lah, Zakiyah, bersih ataupun suci. Ini adalah ayat 19. Jibril mula memperkenalkan dirinya, sebab itu ulama-ulama kata, kalau sekiranya orang tak kenal kita bawa mission tertentu, cepat-cepatlah perkenalkan diri, supaya orang yang menerima kita itu kenal siapa kita dan apa maksud kita. Baik, alhamdulillah, itu ayat nombor 19. Kita akan baca dia punya keterangannya, insya-Allah. Sebelum itu, kami sisi keluarga ucap terima kasihlah atas kehadiran yang tidak jemu-jemu untuk datang ke halaqah kita ini di teratak kami ni. Sebulan sekali kita cuba usahakan, dan juga program-program lain insya-Allah akan diwar-warkan dari masa ke semasa, dan insya-Allah pada 26 hari bulan bagi mereka yang ikut daurah baru ni di Masjid Jalan Dairi, kita tak buat di situ nanti 26 hari bulan, sebab di situ ada event yang lebih besar daripada itu. Yang hari kita pergi tu tak berapa besar, rupanya 20 tu lagi besar. Jadi kita beralih dan beralah di tempat yang agak lebih selesa, nak parking senang dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau tidak ada perubahan, kita akan buat daurah siri 2.0 di Masjid Salatiah. Masjid Salatiah Rapat Setia. Sana Rapat Setia. Dia Rapat Setia, tempatnya tempat parking lapang sebagainya, dan tidak bertindihlah dengan program yang lain, insya-Allah. Daurah 2.0. Dan 17 hari bulan untuk muslimat ada malam bina iman dan taqwa, mabit di rumah dakwah dengan ustazah pada 17 hari bulan. Terpulanglah pada nama kekosongan dan kelapangan masing-masing. Bagi kami sangat berpegang pada ayat Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila satu habis buat lain, satu habis buat lain, satu habis buat lain, harapkan keredaan Allah Ta'ala. Sampai dah tak boleh buat apa-apa, serenderlah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semasa sihat kita boleh buat itu ini. Esok dah sakit, dah tak boleh buat apa, Allah kira juga macam kita buat benda-benda tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Kata pengarang Dr. Dr. Marzuki, dia mengarang kitab ni, dia kata apabila melihat keadaan Sayyidatina Maryam yang mula risau dah, duduk seorang-seorang, tiba-tiba datang seorang lelaki, risau campur curiga dengan kedatangan lelaki asing itu. Maka cepat-cepatlah Sayyidina Jibril yang menyamar, yang menyerupa seorang lelaki yang tampan itu, dia pun jelaskan maksud tujuan kedatangannya adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, iaitu pesuruh Allah, utusan Allah. Rasulu Rabbiki, utusan daripada Tuhanmu. Dan maka dibacakan ayat tadi itu, ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyah, aku ini hanya pesuruh Tuhanmu untuk menganugerahkan kepada kamu, mengurniakan kepada kamu seorang anak lelaki yang suci. Apabila Jibril alaihissalam menjelaskan bahawa dia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dia bawa misi tadi ni adalah untuk membawa khabar gembira kepada Sayyidatina Maryam. Sekilas pandang macam gembira, tapi nanti kita tengok dia bawa konflik besar kepada Maryam. Mengapa konflik besar? Dia tak kahwin, dia tak kahwin lagi, dan dia pun bukannya orang perempuan jahat. Tetapi bila diberikan berita dia akan dapat baby, peringkat awal gembiralah, tapi selepas itu dia membawa satu konflik dalaman yang besar kepada Sayyidatina Maryam. Dan kita melihat bagaimana konflik dalaman itu dihadapi oleh Sayyidatina Maryam. Dan ini persis dengan kehidupan kita. Kadang-kadang nikmat yang datang pada kita tu asalnya nikmat, lepas itu ada kesan-kesannya yang terpaksa kita tanggung. Dan ini adalah asam garam kehidupan kita. Setiap kita ni dia ada ujian masing-masing. Tetapi hujungnya adalah bagaimana Allah nak tengok kita menghadapi ujian kita masing-masing. Baik. Atas penjelasan ini, Maryam pun rasa reda lah. Oh, lelaki tampan ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan juga bila Sayyidatina Maryam diperkenalkan oleh Jibril bahawa Jibril ini adalah, beliau itu, lelaki tampan itu adalah pesuruh Tuhan, maka ketika itu Maryam rasa reda. Mengapa reda? Kalau kita didatangi oleh seorang, datang rumah kita, loceng-loceng, kita buka sikit, kita tak tahu siapa dia, kita risau, ragu-ragu, dub-dab. Tiba-tiba dia keluarkan dari poket dia, kad kuasa dia, saya dari sekian. Kita pun, okey, ini adalah daripada syarikat Kowe contohnya, nak cuci kita punya tu contoh. Manalah tahu. Hari tu kami balik lewat sikit malam, lalu jalan depan ini ada satu kereta yang agak usang dengan 3 orang pemuda, pukul 10 malam lebih, panjat tiang di depan rumah Haji Jalil, yang taman sini rumah Haji Jalil. Panjat tiang, saya pusing sekali, pusing kali kedua, sebab zaman sekarang kan orang suka curi kabel. Saya nak turun tak berani, dia bertiga, saya satu. Jadi saya telefon kawan-kawan, saya pun lah, depan rumah Haji Jalil tu ada orang tengah buat macam, kalau buat kerja betul okey, sebab dia tak ada tanda-tanda signal dia, telekom ke, TNB ke, jadi suspicious lah. Jadi Saiful pun call balai polis. Balai polis kata memang betul ini adalah daripada ada kabel telekom yang perlu untuk diperbaiki. Okey, selamat. Menunjukkan kalau sekiranya kita tahu siapa dia, okey.
Tapi kalau kita tak tahu siapa dia, menimbulkan tanda tanya. Maka Sayyidatina Maryam ini, dia tahu kalau Jibril mengaku dia pesuruh Allah dan dia ada knowledge mengenai Jibril itu siapa dia, apa misi dia, maka menyebabkan Sayyidatina Maryam pun merasa tenang. Sebab Sayyidatina Maryam yakin kalau pesuruh Allah, confirm dia tak akan bawa satu yang menyusahkan ataupun menyebabkan apa-apa yang tak elok untuk Sayyidatina Maryam. Maka dia pun segera rasa lega lah. Baik. Malaikat tidak diutus melainkan atas perintah Allah. Ini yang difaham oleh Sayyidatina Maryam. Walaupun lelaki itu datang jumpa seorang-seorang, dia rasa secure, dia rasa selamat sebab dia tahu itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Baik. So kalau kita ada anak-anak perempuan, ada anak lelaki yang mula mengenal bakal pasangan masing-masing, kenal betul-betul lah, supaya dia membawa satu perlindungan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Beliau berlindung daripada segala kejahatan makhluk kepada Tuhan yang Maha Kuat. Oleh itu sudah pasti Tuhan Maha Kuat tidak akan mengutuskan sesuatu yang buruk kepada hamba-Nya. Kemudian komen daripada pengarang. Saya baca dululah komen daripada pengarang. Ramai, ini pandangan dia, ramai di kalangan wanita zaman sekarang. Ya, saya baca tuan-tuan ya. Ini bukan saya tulis ni. Beliau tulis ni. Ramai di kalangan wanita zaman sekarang cepat terpedaya dengan ketampanan. Tampan ni handsome lah ya. Ketampanan. Dan kemewahan seseorang lelaki. Kalau ada satu package dua-dua ni, confirm lah menjadi rebutan ramainya, yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang merosakkan maruah. Ini adalah observation daripada pengarang. Pengarang adalah pensyarah di UPSI, dan setiap buku-buku tafsir atau kitab karangan kadang-kadang juga dilatari di mana dia bekerja, di mana dia hidup. Jadi barangkali observasi daripada pengarang ini adalah latar belakangnya adalah mahasiswa-mahasiswi di sana. Dan kita tengok sendirilah di mana-mana tempat. Apabila masuk anak-anak kita ini sudah masuk era seolah-olah pada pandangan mereka terlepas dari daripada kongkongan ibu dan ayah, bi'ah atau environment yang baru. Kalau tidak dibekalkan anak-anak ini dengan iman yang kuat, tidak sedikit nanti dia akan juga terbabas. Baik. Hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan wanita daripada rosak akhlak dan maruah. Malaikat Jibril menjelaskan bahawa dia merupakan utusan yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi khabar gembira kepada Maryam, iaitu kurniaan seorang anak suci kepada Maryam. Oleh itu kedatangan Jibril jelas bawa kebaikan kepada Maryam. Kalau plot cerita sampai sini sangat menggembirakan, tapi nanti akan ayat 20 daripada gembira, episod ini bertukar jadi cemas sikit. Baik. Apa yang menarik perhatian saya ialah pada perenggan yang terakhir dalam kotak tu, nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dapat kita petik dari ayat ini ialah anak perempuan perlu ditanamkan dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan tinggi kepada Allah untuk mengelakkan dipedaya atau terjerumus. Di sini saya ingin tambah beberapa maklumat daripada pembacaan pada hadis Nabi SAW bab anak perempuan ni. Bagi yang ada anak lelaki, anak perempuan, dia dapat kesan Tuan Haji Mio jaga anak lelaki dengan jaga anak perempuan lebih payah juga anak perempuan. Saya punya seorang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Ini pengalaman sendiri ni, yang
tak ada anak perempuan, barangkali dia tak tahu. Tapi tunggulah nanti menantu-menantu. Karakter-karakter menantu. Baik. Nabi SAW dalam satu hadis, ini tak ada dalam kitab. Hadis menceritakan tentang peluang bagi ibu dan ayah kalau berjaya mendidik anak-anak perempuan. Satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man ibtuliya min hadhihi albanat bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Sesiapa yang ketika mendidik anak-anak perempuannya, ia diuji. Ujian banyak. Dia kena sabar. 3 anak perempuan, 3 karakter yang berbeza. Walaupun lahirnya daripada rahim yang satu, dididik pada bumbung yang satu, ayahnya yang sama, sekolah rendahnya sama, tapi karakter berbeza-beza. Maka ketika kita mendidik mereka, diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya ketika mendidik itu. Lalu ahsana ilaihinna, dia tetap berbuat baik. Dia cuba dengan sabar, gunakan berbagai pendekatan. Kunna lahu sitran minan nar, anak-anak ini nanti akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Jadi dapat anak itu keseronokan kan. Peringkat awal, kahwin lama, dapat anak, itu seronok. Selepas keseronokan itu ada ujian. Bagaimana Sayyidatina Maryam tadi diberikan khabar gembira dapat anak, tapi lepas itu dia teruji. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jaminan syurga dan kedudukan dalam syurga dekat dengan Nabi SAW bila berjaya mendidik anak-anak perempuan ni. Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Baik. Sesiapa yang bersusah payah menyara 2 anak perempuan sehingga mereka baligh. Mengapa Nabi sebut 2? 2 ni pun karakter berbeza. 2 ni pun karakter berbeza. Saya punya adik bawah saya, jarak 9 tahun, 2 orang perempuan, kembar. Kembar dah tu. Dalam kembar itu pun berbeza juga. Ini kan pula yang tidak kembar. Jadi siapa yang menyara 2 anak perempuan sehingga mereka 2 ni baligh, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Nabi merapatkan jari. Masuk syurga dalam keadaan aku dan dia begini. Merapatkan jari ni maksudnya rapatlah dalam syurga. Baik. Dalam satu lagi hadis, kelebihan menjaga 3 atau 2 anak adik-beradik perempuan. Iaitu kalau kita tidak ada anak perempuan, kita yang lelaki ni lah, kewajipan kita adalah untuk menjaga adik-beradik kita yang perempuan. Ini akan berlaku nanti bila kita sudah meniti usia yang tua. Selalunya begini, adik kita atau kakak kita dah meninggal, suaminya, siapa nak jaga dia? Kalau ada anak-anak, okeylah. Tapi kalau tak ada anak, kita lah yang adik-beradik lelaki. Walaupun di hadapan saya pagi ni halakah kita ramai orang perempuan, tapi ingatkanlah, kalau suami ataupun siapa-siapa saja, kalau nanti kita tahu ipar-ipar kita, ipar perempuan kita, suami dah tak ada dan sebagainya, maka ingatkan suami kita. Tengok-tengoklah kak kita, adik kita yang tidak ada orang yang melindunginya itu. Jaminan Nabi SAW menyebut, la yakunu li ahadikum 3 banatin aw 3 akhawatin aw ibnatan aw ukhtani fayusin suhbatuhunna wa yattaqillah fihinna illa dakhala al-jannah. Allahu Akbar. Tak ada siapa bagi seorang yang kamu mempunyai 3 anak perempuan
atau 3 adik-beradik perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 2 adik-beradik perempuan, lalu dia melayan mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah dalam urusan mereka, melainkan dia akan masuk syurga. Itu tawaran. Ini untuk kami lah ni, lelaki. Dan juga saya ingatkan tadi, kalau kita ada ipar-ipar perempuan kita yang susah, yang kehilangan suami, maka santunilah mereka. Sebenarnya hakikatnya Allah sedang menyediakan anak kunci syurga untuk kita, insya-Allah. Baik, yang keempat, ini kalau sekiranya saya baca sajalah hadis ini, barangkali nanti berlaku, mana tahu kan. Kalau sekiranya anak perempuan kita tak nak berlaku lah begitu, dah kahwin, diceraikan oleh suami dia, mana dia nak pergi? Dia akan patah balik pada kita. Sebab itu pentingnya anak-anak perempuan nak kahwin perlu restu mak bapak. Susah apa, akhirnya balik kepada mak ayah, tak akan ke mana. Dan kita dulu cerita kita, mak ayah kita dulu buat kahwin ini tak banyak bicara dan cerita, demo yang mengatur-ngatur kan, matching kan. Sekarang bukan era itu. Sekarang bukan era itu. Mak ayah ni hanya untuk endorsement saja. Endorsement saja. Baik, apa pun caranya, yang penting keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita temui kekurangan pada menantu kita, kita kena yakin anak kita pun kurang juga. Maka kita sama-samalah tampung menampung di antara satu sama lain. Ini cerita kalau sekiranya anak kita kembali ke rumah kita, barangkali selepas berpisah daripada suami dia. Ala adulluka ala afdalis sadaqah ibnatuka mardudah ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Maukah aku tunjukkan kepadamu sedekah paling utama? Sedekah paling utama adalah anak perempuan kamu yang dikembalikan kepada kamu kerana penceraian atau kematian suami, yang mana tidak ada orang lain menyara hidupnya selain daripada kamu. Ini kalau berlaku, maka terimalah anak itu. Barangkali dulu anak itu kahwin tak pun minta pandangan kita, jangan disimpan-simpan rasa dendam itu kepada anak. Terimalah seadanya. Kalau anak kita kahwin, terimalah menantu kita seadanya. Dan kita pun tahu anak kita pun tak sesempurna mana. Jadi kita terima dengan dada yang terbuka, insya-Allah. Baik, itu sedikit tambahan mengenai cerita tentang kelebihan mempunyai anak ataupun adik-beradik perempuan yang perlu untuk kita santuni. Baik, episod pertama dapat berita gembira. Episod kedua, ayat nombor 20, berlaku konflik dalaman bagi Sayyidatina Maryam. Muka surat 47. Qalat, Maryam bertanya dengan rasa cemas. Anna yakunu li ghulam, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki? Walam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Walam aku baghiyah, dan aku pula bukan daripada perempuan yang jahat. Nampak tak tuan-tuan, perempuan sekalian? Tidak semua nikmat yang kita terima itu berterus-terusan mengembirakan kita. Ada kalanya di sebalik tersirat nikmat itu ada ujian daripada Allah Ta'ala. Saya dah cerita di dua tiga masjid lah tentang perubahan manusia ini. Ini pengalaman sendiri, gaul dengan orang ramai. Manusia boleh berubah sekelip mata.
Kadang-kadang nikmat yang Allah titipkan kepada diri dia untuk dia syukuri, tetapi dia terima sebagai titik perubahan dia untuk lebih jauh daripada Allah. Dulu sebelum berpangkat, dia berbeza. Sebelum dia ada pangkat, berbeza dengan selepas dia berpangkat. Dulu sebelum dia berduit, berbeza dengan dia dah kaya sekarang. Pangkat, kaya, ramai pengikut, itu semua nikmat. Tapi nikmat yang gagal diurus dengan baik, dia bertukar menjadi satu beban kepada dia. Sayyidatina Maryam menerima khabar gembira mendapat seorang anak, bakal mendapat seorang anak lelaki, yang Allah terus letakkan sifat anak lelaki itu Zakiyah, yang bersih dan suci. Kita dapat anak, kita belum tentu tahu anak ini jadi apa, dan sangat bergantung kepada cara kita mendidik dan sebagainya. Tapi bagi Sayyidatina Maryam, dapat saja, belum dapat baby lagi, khabar gembira itu pun Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kriteria siap-siap kepada bakal anak yang diterimanya itu, iaitu seorang anak lelaki yang zakiyah, yang suci. Itu nikmat. Dan nikmat itu diterima oleh Sayyidatina Maryam peringkat awal. Bersyukurlah kepada Allah, tetapi menimbulkan rasa cemas. Cemas mengapa? Aku tak kahwin lagi, tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku ni iffah, aku ini menjaga maruah aku, bukan dari golongan perempuan yang jahat. Setelah mendapat penjelasan daripada malaikat Jibril, maka Maryam pun bertanya kepada Sayyidina Jibril, bagaimana aku beroleh seorang anak lelaki? Kita sedia maklum bahawa Sayyidatina Maryam menghabiskan usianya daripada kecil beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah meningkat remaja yang usianya dah boleh patut kahwin dah, mengasingkan diri daripada orang ramai, termasuklah dia daripada ahli keluarganya. Beliau hanya duduk beribadat satu mihrab di Baitul Maqdis. Oh, kami pergi dulu tak sempat nak tanya di mana tempat mihrab. Haji pernah tahu tak tempat itu? Tahu ya? Saya tak ingat lah. Di Masjid Qibli ke di Kubah Sahra tu? Masjid kuning tu ya? Di bawah tanah ya. Barangkali ditunjuk kot, saya tak ingat lah. Haji Masjid Marwan, Masjid Marwan. Bawah tu ya? Masya Allah. Kena naik tangga ya. Haji Mio dengan Kak Ayah ni dia suka bawa orang rata-rata. Ya, mudah-mudahan cepat sikit bebasnya kita dapat pergi tengok. Ya Allah, rindu penuh rasanya. Nak pergi yang itu pun halangan cukup banyak. Saya dengan isteri memang tak boleh masuk asalnya. Hanya tahu, dia beritahu semua boleh orang tu lepas, saya dengan isteri tak boleh masuk. Saya tahu hanya di KLIA. Berapa jam lagi nak berlepas, takkan nak balik kan. Dah beli tiket. Sampai di Jordan, merayu memang tak dapat. Sebab apa tak tahulah. 3 bulan sebelum apply tu, saya dah delete semua dalam FB berkaitan dengan Palestin. Kami dulu terlibat aktif dalam amalan Palestin, dah delete semua dah. Tapi memang tak dapat. Akhirnya hari terakhir, bas nak pergi masuk ke Masjidil ke Palestin pun bergerak. Tinggal kami duduk berdua di di hotel. Aku tengok muka engkau, engkau tengok muka aku. Tak tahu, tergamam, tak boleh buat apa. Nak pergi mana? Tak apalah, bacalah istighfar banyak-banyak. Tak apalah, kita tunggu cari akhir ni. Macam mana nak tunggu mereka? Sebab kami ketua rombongan, takkan nak tinggal balik Melaya. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala, selang dalam 10 minit 20 minit bas tu patah balik. Dia kata, Ustaz, rayuan Ustaz terakhir tu, kali kelima rasanya, diterima, Ustaz boleh masuk. Oh, lega, Masya Allah. Nangis-nangis dia pun. Alhamdulillah. Dia susahlah rintangan tu. Sebab
nak masuk tu ialah terpaksa melalui dipanggil penguasaan daripada Zionis Israel itu sendiri. Pergi tu dengan niat nak tengok sendiri, nak cerita tentang apa yang berlaku. Sebab dia punya kerajaan Zionis ini, dia memang nak menggambarkan mereka tak zalim. Untuk jemaah yang dah masuk tu, yang tua-tua, dia akan tolong angkat beg sebagainya, supaya yang tua-tua ni balik nanti ke tempat kita, dia kata yang jahat ni Arab, tengok tentera-tentera elok angkat beg makcik. Tapi yang muda-muda memang dia akan persusahkan supaya naratif nanti balik ke tempat kita, kata tak usah pergilah, payah betul nak masuk. Tak apalah, kita masuk sini. Cerita tentang tu memang nostalgic sungguh lah kan. InsyaAllah. Baik, jadi duduk di mihrab Baitul Maqdis Sayyidatina Maryam ini, persoalan yang timbul dalam diri ini, konflik dalaman. Bagaimana dia duduk yang bersendirian, tak pernah kahwin, bukan pun orang jahat, dapat seorang anak. Jenuh mikir. Hal ini menunjukkan bahawa Maryam seorang wanita yang mempunyai pemikiran yang tinggi. Pemikiran tinggi ni maksudnya ialah dia kaitkan sebab musabab tu. Dia kaitkan apa nanti orang kata. Dia tidak semata-mata menerima apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril bahawa Allah telah mengurniakan seorang anak lelaki kepadanya. Dia tak terus terima, tapi dia mula berfikir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita dapat nikmat, bukan setakat kita menikmati, kita kena berfikir, mengapa Allah bagi? Mengapa Allah bagi? Jarang kita melontarkan soalan, mengapa Allah bagi nikmat ini? Selalunya kita enjoy lah dapat nikmat kan. Mengapa Allah bagi nikmat ini pada aku? Supaya kalau kita temui jawapannya, kita lebih bersyukur. Kalau kita tidak temui jawapan ini, hati-hati. Barangkali ini adalah poin kita nanti lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab sesuatu yang dapat pada diri kita itu, pada persepsi kita adalah nikmat. Kita tak tahu pada ilmu Allah Ta'ala itu nikmat atau istidraj. Istidraj ini adalah sesuatu yang Allah tambah lagi, sedangkan kita pun tak dekat mana pun dengan Allah Ta'ala. Yang ini saya sentuh dalam nota nombor 10. 30 nota dalam 30 nota hati itu nota nombor 10. Allah bagi makin banyak harta, dia tak sedekah pun. Tapi Allah bagi. Jadi setiap nikmat yang kita terima, kita kena tanya juga, mengapa Allah bagi? Baik. Jadi Sayyidina Jibril ini bukan semata-mata menerima apa yang diucapkan oleh Sayyidatina Maryam tidak hanya menerima apa-apa yang diucapkan oleh Jibril. Maryam terus mendapatkan penjelasan lagi apabila dia menyatakan bahawa dirinya tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Begitu juga beliau ni bukanlah seorang perempuan jahat yang melakukan zina. Ini menunjukkan pengetahuan Sayyidatina Maryam itu, walaupun kuat beribadat dan sebagainya, dia tidak mengasingkan diri daripada ilmu sebab dan musabab. Dapat anak sebab kahwin atau berhubungan antara lelaki dengan perempuan. Dia mengetahui semua itu, sama ada anak itu diperolehi melalui perhubungan lelaki dan perempuan secara sah ataupun cara yang keji, akhirnya melahirkan manusia. Ini beri gambaran kepada kita perempuan, kita rajin mengaji macam mana pun, jangan tinggalkan hai dunia ni. Wajib mengaji, dia tak kisah siapa nanti jadi menteri agama, langsung tak kisah. Dia tak kisah nanti, kalau sekiranya nanti berlaku pilihan raya di badan-badan besar, siapa yang menang ni?
pilihan raya kerajaan tempatan yang sedang diusahakan sekarang ni ke arah bandar-bandar besar. Nak lantik Datuk Bandar ke ahli majlis, kena bangkah ngundi macam kita ngundi biasa ni. Mana ada bandar-bandar besar yang majoritinya orang kita Islam? Tak ada. Akhirnya nanti kalau jadi berlaku, semua ahli majlis bandaraya tu semua yang tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini kami bangkitkan dalam persidangan majlis agama Islam. Apakah identiti Islam di Bandaraya Ipoh? Dia tunjuk pada kita identiti Islam yang ada pada Bandaraya Ipoh. Kalau keluar daripada sungai Simpang Bulai mengalir ke Ipoh sampai dekat Gunung Rapat tu pun cukup lah. Mengalir ke Ipoh, tengok belah kanan, segala berhala ada. Tegak elok berdiri dia soft, dia betul makin besar. Di Jelapang contohnya, daripada Jelapang nak ke Meru, lalu kuil tu boleh pecah jalan raya tu. Jadi bukan nak cuik sikit, ngaji biar rajin, tapi kita tahu suasana sekeliling kita apa yang berlaku, supaya nanti tidak terpisah apa yang kita mengaji itu dengan kehidupan sebenar. Sebab Allah beritahu dalam Quran, hidup kita kat dunia ni kena jadi dua. Satu hamba Allah, satu khalifah Allah. Hamba Allah ni kita ngaji ni lah, sembahyang sebagainya. Khalifah Allah ni kita nak jadi wakil Allah mentadbir dunia ni. Sayyidatina Maryam ni walaupun duduk di biara khusus, tak bercampur dengan orang, namun bukanlah seorang wanita yang naif, tak tahu segala benda. Mengenai hubungan lelaki perempuan dia tahu, dan maka layaklah Sayyidatina Maryam ini dinobatkan sebagai abidah. Abid ni ahli ibadat lelaki, patutnya kita panggil abidah lah. Ahli ibadat perempuan yang alim, alimah. Abid dan alim, ini dua perkataan yang dia tidak boleh berpisah. Dia rajin beribadat dan dia kena berilmu. Seorang abid, seorang ahli ibadah yang mempunyai pengetahuan yang luas, tidak terpedaya dengan syaitan. Maklum balas Maryam ini membuktikan bahawa beliau ingin penjelasan tentang anak lelaki yang bakal dianugerahkan kepadanya. Adakah lepas ini Maryam akan dipaksa kahwin dengan seorang lelaki, atau ada proses-proses lain? Jadi Maryam ni pun rasa debar-debar ni, siapa pula bakal suami aku lepas ini. Sebab lazimnya sebagai seorang wanita yang taat, dia kena kahwin dulu baru boleh dapat anak. Jadi dia pengetahuannya itu, dia bertanya kepada Jibril, macam mana aku dapat anak sedangkan aku tidak disentuh oleh lelaki dan bukanlah aku perempuan yang jahat. Nilai pendidikan di bawah tu, aplikasi nilai pendidikan yang dapat kita petik pada ayat ini ialah seorang wanita hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam, sudah tentu dalam urusan agamanya, bagi menjamin kemaslahatan dirinya di dunia dan di akhirat. Sebab itu bila Nabi SAW memerintahkan untuk menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam. Muslimin itu sebagian besar ulama merangkumkan perkataan muslim, walaupun dia untuk lelaki, dirangkumkan sekali dengan wanita. Dan peluang untuk kita naik pangkat di sisi Allah, bukan naik pangkat di sisi manusia, naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Dan saya diberitahu, baca juga surat khabar, penjawat awam nampaknya wanita sekarang lebih ramai daripada lelaki. Tahniahlah. Tapi pejabat saya masih lelaki dominan lah.
Dan dulu yang ditargetkan policy maker 30% di kalangan policy maker adalah wanita. Sekarang ni dah hampir ke situ. Jadi alhamdulillah, maknanya berperanan lah. Yang kita nak di sini adalah naik pangkat di kalangan kita di sisi Allah. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan di kalangan kamu beberapa darjat. Ini dipanggil kenaikan pangkat di sisi Allah Ta'ala untuk orang yang beriman dan menuntut ilmu. Termasuklah kita. Tuan-tuan, menarik zaman Nabi SAW, komplain para wanita kepada Nabi. Dia mengkomplain. Sifat komplain pada dulu lagi. Tapi komplain yang baik ni. Sahabat-sahabat di kalangan wanita, di kalangan sahabat-sahabat Nabi di kalangan wanita, tuan-tuan sekalian, satu hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata wanita-wanita zaman Nabi kepada Nabi SAW, ghalabana alaika rijal, kaum lelaki telah mengalahkan kami, di mana engkau ya Rasulullah spend banyak masa dengan mereka. Pengajian dulu-dululah zaman Nabi, pengajian lelaki meluru dulu, perempuan tak dan. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Perempuan rajin. Lelaki bukan rajin. Orang lelaki ni bukan tak rajin, tapi banyak hal. Banyak hal. Cuma saya ingatkan juga kepada perempuan, semasa pengajian di Masjid Cina baru ni, kalau kita rajin baca Quran, rajin tuntut ilmu, nampak gaya kita lebih rajin pada suami kita, kan? Jangan sekali-kali, walaupun sekali, kita nyindir-nyindir sakitkan hati suami kita. Saya ni dah baca 2 kali surah Al-Mulk ni hari ni, awak tak baca-baca pun. Macam gitu. Pelan-pelan bujuk, okey, tapi jangan sini-sini. Nanti apa kesannya takut nanti dia tak ada apa-apa, dia suruh begitulah juga. Ibadat kita nanti jadi cair dan lembu. Sebab ada perasaan ego, takabur, ujub, heran diri, rasa lebih daripada orang lain. Ini pesanan nota hati nombor 9 dalam buku saya itulah. Supaya jangan ada perasaan diri lebih. Ini adalah percikan daripada keegoan iblis ketika diminta sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat dalam syurga. Kita tak adalah nak copy paste ego iblis tu, tapi percikan-percikan itu barangkali hinggap pada diri kita. Baik. Jadi wanita zaman Nabi ni komplain kepada Nabi Muhammad SAW, kami ni dah dikalahkan oleh orang lelaki. Masa kamu dengan mereka sangat banyak. Oleh itu, ini adalah satu referendum kepada Nabi. Oleh itu, wahai Rasulullah, faj'al lana yawman min nafsik. Boleh tak, ya Rasulullah, peruntukkan kepada kami satu hari khas untuk kami. Orang lelaki tak boleh campur. Untuk kami saja. Maka Nabi SAW fawa'adahunna yawman laqiyahunna fih fawa'adahunna wa amarahunna. Maka Nabi SAW menjadikan satu hari untuk bertemu mereka. Bukan satu hari bertemu pelanggan tu, tak. Bertemu wanita muslimah. Satu hari memberikan satu hari khas untuk mereka. Lalu baginda memberikan nasihat dan perintah mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan keunikan wanita Ansar. Wanita Ansar adalah wanita-wanita yang
kampung asalnya Madinah. Wanita muhajirin yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Ciri wanita Ansar ini adalah dipuji sendiri oleh isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni bila dipuji memang betul lah. Apa yang di-observe itu sangat bagus. Dia kata, ni'man nisa, nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita, wanita Ansar. Lam yakun yamna'uhunnal haya' an yatafaqqahanna fid din. Sebaik wanita adalah wanita Ansar, sifat malu mereka tidak menghalang mereka untuk mendalami urusan agama mereka. Maknanya wanita Ansar ini dia suka mengaji, menuntut ilmu, macam perempuan ni lah. Ni wanita-wanita Ansar milenium yang baru. Siapa mereka? Perempuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai lelaki suami, walaupun tak ramai 4 orang pun jadilah, tapi yang dengar ni ramai ni, adalah weh beratus-ratus ni. Kita sebagai lelaki ataupun kita sebagai kot ada bibi di rumah. Bibi di rumah ni, bibi bagi orang Jawa, bibi tu makcik. Jadi cucu saya panggil anak-anak saya perempuan panggil bibi, makcik. Tapi istilah orang Melayu kita, kalau Malaysia ni, bibi ni pembantu daripada Indonesia, bibi. Kalau pembantu daripada Filipina panggil apa entah. Tapi daripada Indonesia, bibi. Baik. Kalau kita punya bibi, hati-hatilah kalau anak cucu kita dipelihara oleh bibi. Masa dia spend dengan anak cucu kita lebih, kadang-kadang dia terkesan. Kami dulu, saya dengan isteri, sebelum anak yang bongsu masuk sekolah, pakai perkhidmatan bibi 9 orang. Bukanlah serentak. Lepas satu masalah tukar yang lain, macam-macam lah 9 orang ni, macam-macam PL, karakter ada. Satu hari balik rumah anak saya yang sulung masa tu, Anas, habis-habis nak pakai celana lah pula. Dan dia terbiasa dengan tu. Bahasa pun dia dah, itu bahaya. Maknanya bukan serah semua barang lah ataupun semua perkara. Baik, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ayyuma rajulin kanat indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha falahu ajran. Mana-mana lelaki yang mempunyai seorang hamba perempuan, yang bibit tadi bukan hamba, itu pekerja kita, kemudian dia mendidiknya, mengajarnya dengan sebaik-baik pengajaran dan mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, maka bagi lelaki itu dapat dua ganjaran pahala yang besar. Itu kalau hamba, apatah lagi kalau anak sendiri. Kalau pakai bibik lagi lah, kalau tak ada pakai tak apalah. Saya ingat lagi, kalau dengan interaksi dengan ejen ke, saya pernah ambil sendiri bibik sampai ke Indonesia, saya ambil. Ada yang ikut ejen sebagainya lah. 2 syarat saja yang saya letakkan. Nak kerja dengan saya, mesti patuhi 2 syarat ni. Tak ada susah. Pertama, tak tinggal semayang. Yang kedua, ketika saya berada di rumah, minta tutup aurat. 2 benda je. Kalau 2 benda ni dia boleh buat, welcome. Tapi kalau tak boleh buat, cari majikan lain. Sebab kami juga yang ambil ringan bab ni. Oleh kerana dia bibi, pakai kat rumah pun slow steng. Tuan-tuan perempuan tahu slow steng. Slow setengah. Slow panjang pun tidak, slow pendek pun tidak. Antara lutut. Duduk atas lutut, berdiri bawah lutut. Alhamdulillah, ialah nak mengajar sangat beridak lah, tapi Alhamdulillah ada yang nak belajar secara tak langsung sebagainya. Paling tidak nanti kamu balik ke Indonesia, kok lekat 2 benda ni. Pertama, jaga aurat. Yang kedua, sembahyang tak tinggal. Ada yang baik betul di kalangan 9 orang, tapi ada yang macam-macam lah, sebab manusia kan. Mudah-mudahan mereka semua 99 itu dapat berkumpul semula lah kami nanti dalam syurga, dan jumpa balik. Nama macam-macam, saya tak ingat nama.
Satu-satu tu nama pelik-pelik kan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kelebihan menuntut ilmu. Dan bila Sayyidatina Maryam ini bertanya kepada Jibril, macam mana nak dapat anak ni, sama ada jalan biasa perkahwinan atau macam mana, maka akan dijawab oleh Sayyidina Jibril, iaitu pada ayat yang ke-21. InsyaAllah pada daurah kita akan datang, halaqah kita akan datang. Saya terpaksa berhenti cepat sebab itulah nak kejar sembahyang jenazah mertua kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, meninggal pagi tadi di KPJ. Sekarang sedang diurus dan pukul 11 lebih kurang akan solat jenazah di kediaman Menteri Besar sebelum bawa balik ke Lenggung. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan beliau ke dalam golongan orang yang saleh dan mengurniakan kepada kita semua husnul khatimah dan menyusulinya dalam keadaan yang baik, insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti muka surat 49. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau tak sempat mencatat, nanti kita ada rakaman, boleh tengok balik. Dan bagi rakan-rakan yang berada di talian, ramai juga ngikut kita ni di dalam TikTok kita ni, alhamdulillah ada manfaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillahumma ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al mujahidin al munadilin fi Filistin. Allahumma ansurhum ala al qawmi adh-dhalimin al ghasibin min as-sahayinati wa hulafaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih kepada mereka semua yang hadir.